Mula bab 3 elektrik dengan santai dulu. Elektrik bukan sekadar suis lampu dan charger telefon. Dalam fizik SPM, kita mahu faham aliran cas, tenaga, voltan, arus dan rintangan. Bayangkan litar macam jalan raya. Cas ialah kereta, arus ialah kadar trafik, voltan ialah dorongan, dan rintangan ialah jalan sempit yang buat trafik perlahan. Jangan risau, bab ini nampak berwaya, tapi bila konsep asas melekat, soalan pun kurang garang. Konsep pertama ialah cas elektrik. Cas boleh positif atau negatif, dan elektron membawa cas negatif. Bila cas bergerak secara teratur dalam konduktor, kita panggil arus elektrik. Unit cas ialah coulomb, simbol C. Kalau soalan sebut jumlah cas dan masa, terus ingat formula I sama dengan Q bahagi T. Macam kira berapa ramai orang lalu pintu dalam satu masa, cuma orang I TU elektron yang rajin bergerak. Rus elektrik ialah kadar aliran cas. Unitnya ampere, simbol A. 1 ampere bermaksud 1 coulomb cas melalui 1 titik setiap saat. Dalam litar, emitter disambung secara siri supaya semua arus yang hendak diukur melalui alat ITU. Jangan sambung emitter selari, nanti alat ITU terkejut macam kita tengok soalan KBAT 5 markah tanpa kopi. Ezat keupayaan atau voltan ialah kerja yang dilakukan untuk menggerakkan 1 coulomb cas antara 2 titik. Unitnya volt, simbol V. Formula penting. V sama dengan W bahagi Q. Voltmeter pula disambung secara selari merentasi komponen. Ringkasnya, arus kita ukur sepanjang laluan, voltan kita ukur antara 2 tempat. Rintangan ialah halangan terhadap aliran arus. Unitnya ohm. Formula paling terkenal dalam bab ini ialah V sama dengan IR. Kalau voltan meningkat dan rintangan tetap, arus meningkat. Kalau rintangan meningkat dan voltan tetap, arus menurun. Ini bukan sihir, ini hukum ohm. Tapi nama hukum bunyi serius supaya kita semua duduk tegak sedikit. Dalam graf V melawan I untuk konduktor ohm, graf ialah garis lurus melalui titik asal. Kecerunan graf memberi nilai rintangan. Semakin curam graf, semakin besar rintangan. Jika graf tidak lurus, komponen ITU tidak mematuhi hukum ohm. Jadi bila nampak graf, jangan panik. Tanya sahaja, lurus atau tidak? Melalui asal atau tidak? Kecerunan apa maksudnya? Litar siri ialah litar satu laluan. Arus sama di semua komponen, tetapi voltan dibahagi antara komponen. Jumlah rintangan pula bertambah. R jumlah sama dengan R1 tambah R2 tambah seterusnya. Analogi mudah, satu jalan kampung panjang dengan beberapa bonggol. Semua kereta kena lalu semua bonggol, jadi perjalanan makin perlahan. Litar selari mempunyai lebih daripada satu laluan. Voltan merentasi setiap cabang adalah sama, tetapi arus dibahagi mengikut cabang. Jumlah rintangan selari menjadi lebih kecil daripada rintangan terkecil. Sebab ITU rumah guna litar selari, kalau satu lampu rosak, lampu lain masih menyala. Sangat praktikal, tidak drama. Untuk menyelesaikan litar, kenal pasti dahulu siri atau selari. Dalam siri, tambah rintangan secara terus. Dalam selari, guna 1/R jumlah sama dengan 1/R1, tambah 1/R2. Selepas dapat rintangan berkesan, gunakan V sama dengan IR. Formula bukan untuk dihafal kosong. Ia macam peta. Kalau ikut jalan, sampai. Kuasa elektrik ialah kadar tenaga elektrik dipindahkan. Unitnya watt. Simbol W formula penting. P sama dengan VI, P sama dengan I kuasa 2R, dan P sama dengan V kuasa 2 bahagi R. Pilih formula berdasarkan maklumat soalan. Kalau diberi voltan dan arus, guna VI. Jangan paksa formula lain sampai kalkulator pun rasa letih. Tenaga elektrik pula boleh dikira dengan E sama dengan point atau E sama dengan VIT. Unit SI ialah joule. Dalam kehidupan harian, bil elektrik guna kilowatt jam. 1 kilowatt jam ialah tenaga yang digunakan oleh alat 1 kilowatt selama 1 jam. Bila nampak kWh, ingat bil elektrik bukan nama kumpulan K-pop baru. Kecekapan alat elektrik ialah tenaga berguna dibahagi tenaga input, darab 100%. Tiada alat sebenar yang sempurna kerana sebahagian tenaga hilang sebagai haba, bunyi atau cahaya yang tidak diperlukan. Dalam jawapan SPM, nyatakan tenaga input, tenaga output berguna dan kehilangan tenaga dengan jelas. Pemeriksa suka jawapan yang kemas. Daya gerak elektrik atau D.G.E ialah tenaga yang dibekalkan oleh sumber kepada setiap coulomb cas. Bezanya dengan voltan terminal ialah tenaga yang sampai kepada litar luar.
Bateri sebenar ada rintangan dalam, jadi sedikit tenaga hilang di dalam bateri. Bateri pun ada masalah dalaman, nampaknya bukan manusia sahaja. Rintangan dalam bateri menyebabkan voltan terminal berkurang apabila arus mengalir. Formula biasa ialah E sama dengan V tambah IR atau E sama dengan I buka kurung R tambah R tutup kurung. E ialah D.GE, V ialah voltan terminal, R ialah rintangan dalam. Label simbol dengan betul supaya tidak tertukar antara R besar dan R kecil. Dalam eksperimen hukum Ohm, kita ubah beza keupayaan dan ukur arus. Pastikan sambungan betul. Ammeter siri, voltmeter selari, rheostat untuk mengawal arus, dan suis ditutup hanya ketika bacaan diambil. Ini mengurangkan pemanasan wayar. Dalam fizik, alat pun perlu rehat sekejap. Sama macam otak kita selepas latihan topikal. Faktor yang mempengaruhi rintangan wayar termasuk panjang, luas keratan rentas, jenis bahan dan suhu. Wayar lebih panjang memberi rintangan lebih besar. Wayar lebih tebal memberi rintangan lebih kecil. Bahan berbeza mempunyai kerintangan berbeza. Bila suhu logam meningkat, rintangan biasanya meningkat kerana atom bergetar lebih kuat dan mengganggu elektron. Rintang boleh digunakan untuk mengawal arus dan membahagi voltan. Dalam pembahagi voltan, dua perintang disambung siri dan voltan output diambil merentasi salah satu perintang. Prinsip ini penting dalam sensor seperti LDR dan termistor. Bila cahaya atau suhu berubah, rintangan berubah, lalu voltan output pun berubah. Fizik mula nampak macam teknologi. LDR ialah perintang peka cahaya. Dalam cahaya terang, rintangannya rendah. Dalam gelap, rintangannya tinggi. Termistor pula peka suhu. Untuk termistor NTC, suhu naik menyebabkan rintangan turun. Sensor ini digunakan dalam lampu otomatik, penggera dan sistem kawalan. Jadi bab elektrik ini bukan sekadar kira-kira, ia HIDUP dalam peranti seharian. Untuk soalan pengiraan, susun data dahulu. Apa yang diberi, apa yang dicari, formula mana sesuai, kemudian gantikan unit SI. Semak jawapan akhir, adakah arus terlalu besar, voltan masuk akal, kuasa logik. Langkah kecil ini boleh selamatkan markah. Jangan biar satu salah unit menjatuhkan seluruh jawapan yang sebenarnya sudah cantik. Kuasai hubungan antara cas, arus, voltan, rintangan, kuasa dan tenaga. Hafal formula utama, tetapi faham maksudnya. Bila berlatih, lukis litar, label arus dan voltan, kemudian selesaikan perlahan-lahan. Elektrik nampak rumit sebab banyak simbol, tapi semua simbol ITU sebenarnya sedang bercerita. Kita cuma belajar mendengar cerita litar.